Pernah tak anda terfikir macam mana sesebuah negara tu merancang gerak-geriknya di pentas dunia? Hari ni, kita nak bongkar kisah di sebalik dasar luar Malaysia. Ia satu cerita tentang diplomasi, tentang prinsip dan macam mana negara kita berevolusi untuk mencari tempatnya dalam arena global. Okey, kita mulakan dengan soalan mudah ni. Cuba bayangkan sebuah negara tu macam seorang manusia. Macam mana dia nak berkawan, nak jaga kepentingan diri dan pada masa yang sama nak pastikan suaranya didengari? Jawapannya ada pada satu konsep yang sangat penting. Dan konsep itu ialah dasar luar. Ia bukan sekadar pasal duta atau mesyuarat besar-besaran ya. Ia sebenarnya macam game plan lengkap sesebuah negara untuk berurusan dengan dunia luar, supaya kita sentiasa selamat, makmur dan dihormati. Mungkin kita rasa dasar luar ni benda moden kan? Tapi sebenarnya idea untuk berhubung dengan kuasa luar ni dah lama wujud di rantau kita. Jauh sebelum nama Malaysia tu wujud lagi. Tengok garis masa ni. Seawal abad ke-15, Kesultanan Melayu Melaka dah pun ada hubungan diplomatik yang hebat. Tapi, bila British datang, kita seolah-olah hilang suara. Semua keputusan dibuat di London. Jadi, bila kita merdeka tahun 1957, cabaran paling besar ialah untuk bina semula identiti dan dasar luar kita betul-betul dari kosong. Dan perjalanan kita ni bukanlah satu jalan yang lurus. Sejarah awal dasar luar Malaysia ni boleh kita bahagikan kepada dua fasa yang sangat-sangat berbeza yang dipengaruhi oleh pemimpin dan juga keadaan dunia pada masa tu. Nah, slide ni tunjukkan perbezaannya dengan jelas sekali. Fasa pertama, bawah Tunku Abdul Rahman, kita lebih pro-barat dan sangat anti-komunis. Logiklah, sebab masa tu kan zaman Perang Dingin. Tapi, bila Tun Abdul Razak ambil alih, berlaku satu perubahan besar. Malaysia mula amalkan dasar berkecuali. Maksudnya, kita berkawan dengan semua tak kira apa pun ideologi mereka, termasuklah negara komunis macam China. Jadi, poin penting kat sini ialah keupayaan kita untuk berubah dan menyesuaikan diri. Bila dasar kita dah makin matang, Malaysia tak lagi jadi penonton di tepi padang. Kita mula main peranan yang aktif dalam pertubuhan-pertubuhan antarabangsa yang penting. Sekarang, cuba tengok nombor ni. 4. Ini bukan nombor biasa. Inilah bilangan kali dunia antarabangsa bagi kepercayaan pada Malaysia untuk duduk di kerusi Majlis Keselamatan PBB, badan paling berkuasa di dunia. Bagi sebuah negara yang agak muda macam kita, ini satu pencapaian yang luar biasa. Ia menunjukkan tahap hormat dan keyakinan dunia terhadap kita. Dalam Commonwealth pula, peranan kita macam-macam. Ya, kita dapat manfaat macam bantuan pembangunan melalui rancangan Colombo. Tapi kita bukan sekadar menerima. Kita juga lantang bersuara. Malaysia adalah antara negara yang paling kuat menentang dasar apartheid yang kejam di Afrika Selatan. Kita ambil pendirian yang tegas. Prinsip berkecuali kita tuduh tak berhenti untuk diri sendiri je. Malaysia bawa idea ni ke peringkat serentau. Melalui ASEAN, kita jadi antara penggerak utama di sebalik Zopfan pada tahun 1971. Ini satu idea yang berani untuk jadikan seluruh Asia Tenggara sebagai zon yang aman, bebas dan berkecuali. Tujuannya? Simple je. Kita tak nak rantau kita ni jadi medan pertempuran kuasa-kuasa besar. Pengaruh Malaysia juga dapat dilihat melalui pemimpin-pemimpin kita. Bayangkan, Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman, diberi penghormatan untuk jadi Setiausaha Agung pertama Pertubuhan Kerjasama Islam atau OIC. Ini bukan saja satu pengiktirafan untuk beliau, tapi ia juga mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai suara penting dalam dunia Islam. Dasar luar ni bukan setakat teori dan prinsip je tau. Ia adalah alat praktikal untuk selesaikan masalah. Dan Malaysia dah banyak kali gunakan diplomasi untuk hadapi cabaran politik, keselamatan dan juga ekonomi. Contohnya macam ni. Masa ideologi komunis mula tersebar di Indo-China, ia jadi satu ancaman keselamatan yang serius kepada kita. Tapi, apa kita buat? Daripada guna cara ketenteraan, Malaysia pilih jalan diplomasi. Kita guna ASEAN sebagai platform untuk uruskan krisis ni dan cari jalan penyelesaian secara damai. Dalam hal pertahanan pun sama, ada evolusi. Dulu kita ada MDA, perjanjian zaman kolonial yang letakkan kita bawah jaminan Britain. Kemudian kita beralih kepada FPDA. Perubahan ini sangat penting. Ia menandakan kita beralih daripada bergantung harap pada satu kuasa besar kepada satu kerjasama perundingan dengan 5 negara. Ini satu langkah ke arah kematangan dan perkongsian yang lebih seimbang.
Diplomasi kita juga digunakan untuk memperjuangkan ekonomi negara. Dulu, bila harga komoditi kita macam getah dan biji timah dikawal oleh negara maju, Malaysia guna platform antarabangsa untuk suarakan bantahan. Dan bila kita sedar kita perlu kawal sendiri sumber minyak dan gas negara, langkah menubuhkan Petronas pada tahun 1974 tu adalah sebahagian dari dasar untuk mencapai kedaulatan ekonomi. Jadi, selepas kita lihat semua ni, apa sebenarnya legasi ataupun prinsip utama yang boleh kita ambil dari perjalanan dasar luar Malaysia? Kesimpulannya mudah. Perjalanan Malaysia di pentas dunia ni didorong oleh gabungan unik antara pragmatisme, buat apa yang terbaik untuk negara dan juga prinsip. Kita beralih dari pro-barat ke berkecuali demi kepentingan kita. Tapi pada masa yang sama, kita tak pernah senyap bila nampak ketidakadilan macam isu apartheid. Kita jadi peneraju keamanan serantau melalui ASEAN dan pada masa yang sama, kita hantar tentera pengaman PBB ke seluruh dunia. Inilah DNA dasar luar Malaysia. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk anda fikirkan. Dengan dunia yang sentiasa berubah, dengan cabaran geopolitik yang baru, macam mana legasi diplomasi kita ini akan membentuk peranan Malaysia di masa hadapan? Apa agaknya langkah kita seterusnya? Fikir-fikirkan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami.